Assalamualaikum kepada tuan rumah, kepada semua. Kami wakil daripada penduduk kampung ini datang melawat, menziarah ke rumah yang lama di dalam kampung ini, Kampung Kepala Pulau, Layang-Layang Kanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kami masuk dan menziarah kawasan rumah ni? Boleh sangat. Jemput je. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau dah berapa lama tinggal di rumah ni? Ikutkan lahir pun di rumah ini. Bila habis sekolah, berkahwin, mengikut suami. Bila dah pencen, balik ke sini. Akak pun meneruskan mengemas, menghias. Sayang kan rumah lama. Kak ni memang minat dengan rumah kayu. Lagipun rumah ini dah berapa generasi, daripada moyang-moyang sampai ke tok, sampai ke mak, sampai kakak sendiri. Jadi akak rasa memang bangga ada rumah yang seperti ini. Boleh ke dapat tahu nama datuk moyang yang asal punya rumah ni? Asal rumah ini namanya Haji Ma'ruf bin Panda Ahmad. Selepas itu atuk Nayan bin Haji Ma'ruf. Selepas itu mak saya anak yang sulung, Zabidah binti Nayan. Jadi saya anak kepada Zabidah sebab sayang, dia orang pun tak nak bagi, banyak orang nak beli semua rumah ni. Jadi saya cakap dengan mak, biarlah saya ambil, saya pulihkan balik bagi cantik untuk kenangan pada anak cucu kita yang akan datang. Hiasan dalam luar kawasan rumah ni dan dalam rumah ni ada ke kau buat sendiri? Ya, saya buat sendiri. Memang saya minat. Kalau saya tak larat pun ada anak saya yang seorang tu, dia lah datang menolong alih palsu ataupun mengangkat, nak mengubah-ubah suainya. Tapi memang kebanyakan sepenuhnya saya. Sekiranya kita kok mana umur kita dah tua ni, kita faham. Ada dah ada waris untuk menerima rumah ni. Nampaknya anak saya nombor 3 tu dia berminat. Memang dia suka dengan kerja kampung, dengan bersawah, kerja-kerja. Jadi saya rasa generasi yang akan datang mungkin dia lah yang akan meneruskan. Sebab saya cakap jangan tinggalkan. Sebab rumah ini, rumah kenang-kenangan kan. Rumah ini ada kami calonkan untuk masuk pertandingan pejabat daerah Perak Tengah. Ya. Ada kok sudi masuk pertandingan rumah cantik ni? Untuk bulan kemerdekaan. Ya, ya. Saya memang berbesar hati. Bermaknanya ada orang yang ambil berat, ada orang yang suka prihatin tentang rumah saya ni. Jadi memang berbangga sangat dah. Dan saya bagi pengurusi ketua kampung JPKK Kampung Kepala Pulau Suhail bin Abdul Manan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada kau banyak-banyak kerana meluangkan masa pada kami pada pagi ini. Ya, ya. Akak pun macam itu juga. Berterima kasih sudi menziarah kemari.